Kenapa Perdana Menteri Thailand menolak cadangan Yang Berhormat untuk menghantar lebih ramai tentera pengaman ke Cambodia, Thailand? Baik, terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih, Arau. Pertama, saya sebut soalan itu jangan dibangkitkan tanpa yang Kubang Kota Baru sebut tadi. Saya jawab. Saya tidak pernah menafikan tiap kali. Tapi kalau soalan yang sama saya dah jawab 2 kali, saya jawab soalan lain lah. Itu dia. Okey? Dan kalau ada satu ex-general yang tak pernah menang pilihan raya bangkitkan, tak apa, itu hak dia. Tapi yang kita nak jadikan dia sebagai hero ni apa benda? Ini masalah dia. Ya, cuma Perdana Menteri pada ketika itu Seta, kemudian Pai Tang Tan, kemudian sekarang Perdana Menteri Anutin. Saya dah hubungi. Bukan sekali-sekala. Terus. Yang sekarang ni dia bangkitkan tidak setuju. Itu sebab letupan landmine di kawasan yang dia percayai tentera Kemboja terlibat. Jadi dia kata sementara tak selesai bab itu, kita tangguh kelulusan. Tetapi dia tidak serang. Kata dia tahu dia jadi general. Dia antara tak setuju dengan menyerang tu dua istilah lain. Jadi sekarang ini Panglima Angkatan Tentera kita sedang berunding balik. Sebab perjanjian dia apa? Saya hafal perjanjian dia. Ya. Undur dari perbatasan dan selesaikan masalah letupan yang berlaku oleh kerana landmine. Itu dalam proses. Kebetulan seorang lagi mati letupan landmine. Jadi tentunya kerajaan yang baru ni, yang sebelum juga sudah ada. Jadi tentunya menimbulkan kemarahan orang Thailand. Dia kata apakah perjanjian ini dicabul? Tapi Perdana Menteri tidak pertikai tanggungjawab kita dan peranan kita. Saya boleh tunjuk teksnya. Cuma dia kata kena gesa supaya Kemboja juga mematuhi sepenuhnya. Dan kalau mematuhi sepenuhnya, 18 tahanan di bawah Thailand itu akan dilepaskan semuanya mengikut perjanjian damai di antara Thailand dan Kemboja. Kalau tanya saya doakan bagi selesai lah. Yang kita nak seronok kalau bergaduh sebab nak tunjuk Perdana Menteri Malaysia tak berjaya. Ini satu sikap yang sangat merugikan. Doa bagi gagal perjanjian itu, nak tunjuk Perdana Menteri Malaysia gagal. Saya nak doa bagi aman, kerana kalau dia bergaduh kesannya kepada kita dan keduanya tanggungjawab kita. Malah sekarang ini ya, saya masih pengurusi siasat sampai Disember, tapi kedua-duanya masih berhubung dengan kita. Dan saya tugaskan semalam Panglima Angkatan Tentera segera dapat laporan supaya kita dapat bantu. Itu dia. Ini soal sekali lagi general itu tidak setuju, saya tidak ada masalah. Ya, sama ada dia kredibel atau tidak, tak jadi masalah. Di sini pun ramai tak setuju perjanjian damai. Jadi apakah nak kutip itu? Dia tak setuju sebab apa? Apa dia tak setuju sebab apa? Apa kepentingan dia? Ya. Sebab apa? Usulnya dari Malaysia. Sama ada perjanjian damai kerana ramai juga yang di Kemboja menganggap Thailand itu agresif. Ada juga yang dari Thailand menganggap Cambodia itu melanggar prinsip. Sebab itu kita tolong rundingkan. Tan Sri Betul, kita selaraskan. Dan saya masih ingat lagi, bila kita panggil kedua-dua Perdana Menteri, saya panggil kita bertiga, saya kata gini, saudara-saudara tentukan apa dia. Saya hanya bantu menjelaskan dan memohon perdamaian. Dia yang tentukan parameters, bukan kita letakkan syarat dia. Arau kena faham ni, bukan saya tetapkan syarat-syarat perdamaian. Kita hanya bantu menyelaraskan. Dan yang bersetuju itu kedua-duanya. Kalau ada pelanggaran, maka timbul masalah. Ini yang terbongkar ini baru sekali. Sebenarnya percaturan itu berulang kali berlaku, bukan sekali. Sejak perjanjian damai di Malaysia, berulang kali masalah itu berbangkit. Itu, tapi saya harap benar supaya perkara ini dapat dikekalkan.